Ni Kak Rukiah nak pergi mana ni? Nak pergi mana? Tapi jalan-jalan. Oh, jalan-jalan. Jalan mana? Jalan mana? Hanoi. Oh, Vietnam. Okey. Selamat jalan. Okey, kami telah pun sampai di Terminal 1 KLIA. Jam sekarang menunjukkan pukul 6.30 pagi. Dengan ini bermulalah pengembaraan kami ke Vietnam. Di mana tempat Vietnam tu? Macam mana yang Kak Rukiah cerita tadi, kami akan ke Hanoi dan juga Sapa. Jadi saksikanlah perjalanan kami. Sampai juga, alhamdulillah. Ikut plan juga. Mana dia, Pak? Dengan telefon dah. Okey, untuk makluman semua, sebenarnya flight kami ni kami book pukul 12.30 tengah hari. Tapi takut berlaku masalah dalam perjalanan daripada Kedah, jadi kami ambil keputusan untuk keluar awal, bertolak awal daripada Kedah. Jadi kami sampai awal pagi lah, pukul 6.30 pagi. Latin, kita nak pergi mana ni? Ha? Pergi Hanoi. Kau bukan pergi Sapa? Tak pergi Sapa? Oh, ingat kau pergi Sapa? Sapa? Ha, pergi Sapa dulu baru pergi Hanoi. Ha, kita akan panjat Gunung Fan Simpan insya-Allah. Ha, jenuh ha. Ketinggian entahlah berapa ratus ribu, 3,000 kot. Jamil. Fan Simpan mountain tu berapa ribu ketinggiannya? 3,000 lebih. Kau ingat pasport dah? Oh, di bas kan? Ada QR code tu. Oh, boleh. Dia lambat. Okey, tengok line clear kan? Itulah sebabnya kami nak main pagi-pagi. Supaya kami senang nak bergerak, nak berurusan, tak ramai sangat. Jom kita naik aerotrain. Sonok ni dapat naik aerotrain. Tak sangka pula trip kali ni boleh naik aerotrain. Lepas ni harap-harap boleh lagi lah naik aerotrain.
Keluar saja daripada Aerotrain, Remy ada beritahu aku, dalam Terminal 1 KLIA ni ada satu tempat yang best. Tempat tu namanya Rimba. Okey, sekarang ni sekejap aku nak pergi tengok dan aku akan bawa hampa pergi tengok sama-sama. Alright. Okey, tunggu bagi kami hantar barang kami dulu, baru kami patah balik pergi ke kat Rimba tu. Okey? Tak baik ni tak mau. Tak baik lu ha. Inilah Rimba. Cantik kan? Best kan? Nanti kalau hampa main KLIA Terminal 1 ni, jangan lupa singgah di sini, lepak dulu, tenangkan fikiran, baru teruskan perjalanan. Okey? Lepak dulu, layan pemandangan. Dah semua boleh masuk dah. Tadi dia panggil group-group, lepas tu lagi semua boleh masuk. Dia kata boleh ya. Jom. Calling for all passenger. Trip kali ni Abang Jamil tolong bookingkan kami Vietjet Air. Okey, jangkaan berlepas adalah pukul 12.30 dan jangkaan sampai adalah pukul 2.40. 2.40 tu waktu Vietnam lah kot rasanya. Rasanya dalam 2 jam lebih ke 3 jam lebih macam tu. Kami akan landing di Noi Bai International Airport, Hanoi.
Alhamdulillah, kami dah selamat mendarat di Noi Bai International Airport Hanoi. Lepas ni kami akan cari tourist guide kami dan kami akan terus bertolak ke Sapa menaiki bas. Jangkaan perjalanan adalah selama 5 jam. Jauh juga tu. Mungkin sampai malam kot kan, sebab tempat dia tinggi. Welcome to Vietnam. Is that everyone here, right? Yeah, we did a long day here. So I think we just go outside here for our group, first group photo, and then we go to the bus. Okay. Bus about 100 meters away. Okay. Please follow me. Fatin, jumpa jodoh ah. Fatin, jumpa. Meter high. At that place, the air, the pressure is so different. You can walk about the 3 kilometer in Hanoi easily, but there, 10 to 100 steps can make you feel very tired. So the us like from Kat Kat village, when we finish the Kat Kat village, you can do the rainbow slide. Beautiful. Very cheap, 40 for one time. Maximum 4-5 person can do together. Sementara nak sampai Sapa, mai aku nak cerita sikit pasal trip kami kali ni. Kami akan berada di Vietnam selama 4 hari 3 malam. Bermula di Sapa, kemudian baru kami jalan-jalan di Hanoi. Di Sapa, kami akan melawat Pha Siphan Mountain, gunung paling tinggi di Indochina. Tinggi dia setinggi 3,100 meter plus. Lepas tu, kami akan dibawa ke Chat Chat Village, perkampungan tradisional di kawasan lembah sungai. Kemudian, kami akan lepak di Moana View Coffee, tengok sunset sambil-sambil OOTD. Tempat-tempat yang aku sebut tadi, nanti aku akan buat video berasingan. Jadi, jangan lupa tonton semua video tu nanti, okey? Akhirnya dah sampai di Pekan Sapa. Okey, di sini kami akan bermalam di Hotel Bora selama 2 malam. Hotel ni hotel 3 bintang. Tapi pengalaman aku sebelum ni mai di Vietnam ni, hotel dia memang selesa dan cantik walaupun 3 bintang. Dah sampai hotel. Rasanya sampai takat ni lah kot video aku. Jumpa lagi di video seterusnya. Dah, aku letih nak tidur. Esok nak panjat gunung Pha Siphan pula. 3,100 plus meter. Okey, Assalamualaikum. Bye bye.